Dalam bahasa Melayu kita, tawakal tu berserah. Kalau syekh saya, dia kata tawakal bukan berserah. Tawakal tu gantungkan hidup kita dengan Allah. Yang kedua, yang berserah tu tafwid. Ada ayat Quran. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Okey, saya nak bagi amalan pada tuan-tuan dan puan-puan. Amalan yang saya terima daripada guru saya melalui Hadramaut Yaman. Selepas isyak, sebelum kita tidur. Selepas isyak, sebelum kita tidur, kita baca wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Saya tak ingat ayat berapa ya. Nanti saya cek balik insya-Allah. Nanti sekejap nanti kita cek balik. Ayat tu baca 11 kali. Tapi sebelum baca ayat tu, kalau nak tambah sikit lagi, sebelum baca ayat tu, baca hasbunallah wa ni'mal wakil 70 kali. Hasbunallah, cukuplah Allah bagi kami. Wa ni'mal wakil, dan Allah lah sebaik-baik tempat berserah. Yang tu tawakal. Okey, yang ayat yang tadi tafwid. Jadi dia ada dua. Satu tawakal, maka baca untuk menerbitkan rasa tawakal, bergantung pada Allah dalam segala kehidupan. Baca hasbunallah wa ni'mal wakil 70 kali. Dekat-dekat nak tidur lah, mudah. Dia lepas isyak baca. Dan untuk menerbitkan rasa penyerahan, tafwid dalam bahasa Arab, segala urusan hidup ni kita serah pada Allah. Sebab kita dah nak tidur, ya, kita tak tahu apa akan berlaku, adakah kita boleh bangun lagi daripada tidur kita. Maka kita sebut wa ufawwidu amri ilallah, aku serahkan segala urusanku kepada Allah. Innallaha basirun bil ibad, Allah itu Tuhan yang maha mendengar segala apa yang berkait dengan hamba-hambanya. Basirun, maha melihat, minta maaf. Basir, maha melihat segala urusan hamba-hambanya. Maka dengan menyaksikan Allah dengan mata hati kita, kita boleh buang rasa keakuan diri kita. Bahkan kita telah mula menanamkan dalam hati kita bergantung sepenuh pada Allah, berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tauhid. Jadi selama mana kita tidak serah diri kita pada Allah, tak sempurna tauhid kita. Kalau kita tak serah sepenuhnya diri kita kepada Allah, berarti kita sudah serahkan diri kita sebahagiannya kepada yang lain selain Allah. Maka itu bukan tauhid. Itu masih berbelah bahagi.